lepas kahwin, owner rumah kena keluar rumah. Ha? Kenapa? You, hari tu klien call I. Ha, kenapa? You tahu tak yang dia beli rumah dengan mak dia tu? Okey, sekarang Yang satu? yang beli rumah kat 3 bilik kat Punggol. Okey. Yang dia beli rumah dia dengan mak dia. Habis dia actually ada HDB loan, dia beli rumah 3 bilik. Lepas tu sekarang dia nak keluar daripada rumah tu. Oi, Okey. apa pula? Ingat tak bila dia beli rumah tu, kita cakap betul ke nak beli rumah dengan mak dia? Ya. Kan kita cakap takut nanti dia nak berkahwin. Dia kata tak adalah, dia belum ada jodoh semua. Then right after that, dia dapat rumah, abang dia kahwin. Ingat? Okey. Dia jemput kita. Lepas tu sekarang dia pula kahwin. Oi, rezeki rumah. Ya, lepas dia dah kahwin, sekarang rumah tu kan 3 bilik. Dia cuma ada 2 bilik. Ya. Jadi mak dengan adik dia 1 bilik and abang dia 1 bilik. Jadi dia tak ada bilik. Then mak dia sekarang marah dengan dia. Mak dia kata dia nak kahwin dengan lelaki ni sebab lelaki ni ada guna-guna. Guna-gunakan dia. Jadi dia jatuh cinta dengan lelaki tu, dia kahwin dengan lelaki tu. Sebenarnya dia call, dia kata dia kalau boleh nak jual rumah tu, tapi belum 5 tahun. Ya. Tak boleh jual kan, because MOP 5 tahun. Betul. So dia tak boleh jual rumah tu. Jadi sekarang dia dah keluar daripada rumah tu. Dia duduk dengan kakak ipar dia, and dia nak kita carikan rumah sewa. Owner pun kena keluar rumah? Ya, owner dia yang bayar CPF bulan-bulan sebab dia bekerja kan. Dia bayar bulan-bulan, tapi dia tak boleh duduk situ sebab abang dia tak nak beli rumah, tak nak keluar pun daripada rumah tu. Abang dia mati-mati duduk aje kat rumah tu. Boleh ke? Oi, freeloader ni. Kesian lah dia. Habis sekarang dia suruh kita carikan dia rumah sewa. Dia kata okey lah, selagi dia belum boleh jual rumah tu untuk 5 tahun kan, dia kena duduk. Jadi dia terpaksa lah bawa diri. Dia cakap nangis-nangis dia call. Dia kata since mak dia tak happy dengan suami dia kan, jadi dia kata dia nak sewa rumah. Dia bawa diri. Sebab apa mak dia cakap laki dia guna-gunakan dia, sebab dia nak kahwin. Tapi tengok sebenarnya kita as parent, kita pun tak boleh stop anak kita daripada kahwin just because kita nak anak kita tu beli rumah. Beli rumah dengan kita. Betul tak? Betul. Apa pandangan anda semua? Macam mak kita tak boleh beli rumah pakai nama anak. Anak bayar bulan-bulan tapi anak tak duduk situ. Betul tak? And abang pula tak nak usaha untuk dapatkan rumah. Nak duduk juga kat 3 bilik tu. Aduh. Jadi Kita macam mana? kahwin kalau orang tinggal situ, lagi ramai orang. Kan? Lagi 3 bilik ni ada 2 bilik saja. Mak dengan adik 1 bilik. Dia dengan abang dia dengan isteri. Kan dia dah kahwin. Habis dia pun dah kahwin kan. Jadi dia tu sebab sekarang dia kata tak apalah. She will go out from the house. Dia akan keluar dari rumah tu and sewa rumah. Tapi bulan-bulan dia bayar. Bayar pakai CPF dia apa? Tak adil tu. Ya, actually kita ada banyak-banyak case yang usually klien akan datang dengan kita tau. Dia tak boleh bayar rumah, dia nak masukkan nama anak. Okay. Lepas dia masukkan nama anak, nanti anda nak kahwin. Tapi anak nak kahwin selalu ada masalah. Sebab apa tau? Menantu kadang-kadang tak duduk dengan in-laws kan. Tapi diorang tak kasi jual rumah tu because kalau dah jual, parents tak beli rumah. So this is the dilemma yang actually a few client kita yang ada Betul tak? So sekarang dia suruh kita carikan dia one bedder, rumah sewa. Habis saya cakap dengan dia, you be sabarlah. Sebab apa? Dia tak boleh nak suruh abang dia pindah. Abang dia pun baru nak start bekerja. Maybe diorang tengah apply rumah sewa dengan HDB, but it's difficult because the wife pun is a non-Singaporean. Itulah kalau tak ada proper planning, jadi ginilah. Ya, tapi selalu kita sebelum kita beli rumah hari tu kita dah cakap kan, what if you nanti kahwin? Dia kata no problem, but now ada problem. Selalu orang cakap no lah, saya belum ada jodoh lagi kan. Tapi usually kita ada a few cases bila dia cakap tak lah, kita tak akan kahwin, kita akan jaga mak. Tapi after dia dapat rumah, jodoh rumah kan, terus dia dapat jodoh. Jadi kadang-kadang kita kena plan betul-betul. Bukan kita ni kadang-kadang ejen tak nak buatkan mak taruh nama anak, bapak taruh nama anak, tapi nanti anak nak kahwin macam mana? Okay, how to solve this problem? Okay, at the moment dia memang tak boleh jual rumah. Maybe kalau tunggu MOP dulu. Dia nak kena tunggu MOP. Tapi kalau dia jual rumah, mak dia macam mana? Mak dia nak duduk mana pula? Back to square one. Correct, because mak dia tak bekerja. Betul. Jadi this masalah ni dia actually never ending juga. Sebab apa? Mak tak bekerja, and then adik dia pun baru habis sekolah. Mak dia pun divorce kan. Yes, correct, divorce. Of course dia dapat CPF and cash
daripada Tapi still tak transfer. cukup untuk beli rumah. Sekarang resale 3 bilik dah berapa ratus ribu. 2 bilik pun dah mahal. Jadi actually when you have this type of problem, you kena long term. You kena fikir long term. Macam sekarang kan, because of this issue ada friction. Mak dengan anak. It's very sad lah. Mak dengan anak macam tak bertegur siapa, sampai tuduh that the son-in-law buat anak dia kan, kerana guna-guna dia semua sebab anak dia boleh bercinta dengan kahwin. So Okay. My take is that okay, kalau betul-betul lepas MOP dia nak jual pun okay, dia mungkin tak ada masalah nak beli dengan sebab dia bekerja kan, dia very good, betul. okay. Sekarang mak dia pula mungkin kena beli rumah dengan abang dia atau adik dia. Kalau tidak mak dia kena apply rumah sewa kot. So back to square one lagi for the mother. Sebenarnya all this dia takkan stop because kalau you nak keep on pakai nama anak you next time anak you. This is a problem lah. Kalau you sentiasa nak gunakan anak untuk beli rumah, okay, lepas satu problem jadi satu problem again. Dia continuous tau. Tu pasal kalau boleh dapat BTO yang turun flat tu, Bayar penuh, settle. Yes, bayar penuh. Tapi dia that is satu after 5 lama years lah. settle lah. After 5 years dia kena beli lagi. Kalau dia dah 55 lagi bagus, dia boleh beli yang the cheaper two room. Because Mungkin ada lah for punya this case selain maybe we can suggest that mak dia apply for BTO. Above 55 ni kan? Betul. Alright. But children got no choice. Have to follow the mother lah, turun flat lah. Kan? No matter how small is your own house lah. That's why I always tell my client lah, macam ni kita dah jual rumah, kalau tu nak duduk dengan anak memang boleh, tetapi biarlah ada rumah kecil atas nama sendiri. Betul. Macam mana pun you have your own house. Yang for our client case ni, insyaAllah we will find for a rental flat at the moment until that 5 tahun, because diorang dah tak boleh nak bersuah muka. And then maybe during that 5 years, kalau betul-betul kita boleh macam tolong makcik applykan rental dulu while waiting for BTO. Betul. Because she also need her space, because she's been paying every month. Macam dia bayar rumah ni tapi dia tak duduk rumah ni. Macam rumah dia tapi macam bukan rumah dia. So even setting tu, master bedroom pun dia tak dapat. tak dapat. Dia dapat cuma common room. So actually this sort of thing family kita kena discuss betul-betul macam nak beli rumah long term, and always jangan cakap belum lah, I'm not ready to get married. Tapi betul-betul bila dapat rumah, dapat jodoh. Betul. So jadi kalau But this case macam very unique macam serentak itu abang dapat kahwin, jodoh, lepas tu dia pun dapat jodoh. Jodoh kita tak boleh cakap lah. Jodoh ni semua memang rezeki lah bila dapat jodoh tu. But the timing tu dalam MOP tu within 1 year ada dua. Correct. Lepas beli rumah I think 2 years. 1 year, 2 years. But it's macam sedih sebab apa tau, macam bila bilang that dia ada konflik dengan mak dia, someone that we know, right? Then bila dia ada konflik, it's like so sad. And now that you have to move out from the house, kalau boleh jauhkanlah benda-benda gini. Stage pun kita agent kita tak boleh buat apa. Boleh, because the MOP is 5 years. Maybe boleh lah nak appeal, but usually they will not allow you to sell unless you cakap you ada gaduh-gaduh bertumbuk-tumbuk ke, kita tak tahulah. So that's why sebelum nak jual ke beli rumah, proper financial planning is very important. Betul. Okay, not only for short term, is for long term. Jangan kerana nak masukkan nama anak, that is only a short term punya planning. You have to think of long term. And kita as parent, kita tak boleh jadi selfish. Kau beli rumah dengan mak, habis nanti kau kahwin, kau duduk je dengan mak. Kalau menantu tak nak duduk, macam mana? So there's always masalah macam ni. But at point of purchase, bila kita buat, they are actually very desperate nak beli sebab dia tak ada rumah, dia duduk dengan orang. Jadi bila kes-kes macam ni, kadang-kadang we advise them betul ke nak ini, but when they say okay, go ahead. Sekali my brother get married, okay, got house, tak ada sebab abang dia belum kerja. Abang dia belum kerja but nak kahwin. Then after that I also get jodoh ready. Can I sell the house? Baru 1 tahun, how to sell? So yang di luar sana, kalau you nak jual beli rumah, if you have any question and enquiry, marilah kat Property Shop at Simpang Bedok, ataupun follow us at Simpang Podcast. If there's any enquiry whether okay ke nak taruh nama anak dalam rumah untuk just to save your every month, whether it's possible or not. But then ataupun jual rumah, downgrade rumah lagi kecil, because we have to accept the fact that rumah kecil tu kalau atas nama kita sendiri is lagi better daripada kita nak pakai nama anak kita. Betul. Because it's a never ending punya problem. Betul tak? So kalau ada apa-apa persoalan, kalau anda pun di dalam situasi ini macam kena jual rumah kerana anak nak kahwin, sebelum bergaduh-gaduh, consult your real estate agent and see what is the best option. So kalau di Simpang, jomlah Simpang.
free consultation di property shop at Simpang Bedok depan. Spice. Jangan malu, masuk aja. Simpang nak jual